Bella Stila panik weh. Sekarang kau fikir kau artis, kau bercakap macam-macam dengan aku ke bang? Kau penjara sekali aku tak tahu. Kau bilang pukul lah. Pukul. Marilah. Mari. Takut kan? Waiter boleh bergaduh dengan si Didi Astila. Ambil cerai tu. Alahai. Tak, masalah ni sekarang kau fikir kau artis, kau bercakap macam-macam dengan aku ke bang? Kau penjara sekali sial. Aku tak mahu kan? Api paling best bila tengok mak diorang weh. Weh, garang weh. Kau tak mahu. Kau tak mahu. Adik, sebelum aku yang salah kau tak hormat ke mama punya birthday, ha? Kau tak hormat ke mama punya birthday? Kau tengok gaya muka apa? Mama hormat kau punya perkahwinan, kan kau tak hormat mama punya birthday? Tak hormat mama punya birthday kah? Kau tak kesian mama kah? Kenapa? Rupanya baru tahu benda ni prank. Kalau nak bagi terkejut lah si mama tu. Last dengan YB pun terkejut juga. Aku tengok ramai pula netizen yang mengecam. Diorang kata dah 2026, ada lagi ke prank-prank yang low class macam ni? Biarlah mak diorang, bukan mak kau. Netizen kecam buat prank low class macam rempit. Cerai tu. Alahai. Tak, masalah ni sekarang kau fikir kau artis, kau bercakap macam-macam dengan aku ke bang? Kau penjara sekali sial. Aku tak mahu kan? Aku tak mahu. Kau bilang pukul lah. Pukul. Marilah. Mari. So ramai netizen kecam marah kepada si Didi Astila lah pasal dia yang rancang segala benda. Dia akan datang dua orang sebab yang seorang lelaki yang akan bergaduh, belum. Dah cakap kat lelaki tu, tolong jadi kurang ajar. Tu dia komen netizen bertubi-tubi. Macam-macam diorang cakap weh. And of course tempias kepada YB lah kan. Orang ni cakap itulah bezanya orang berpendidikan dengan yang tak. Ada rasa malu dan segan terjerit-jerit. Orang sister ni cakap dia yang malu. Benda ni sangat rempit. Please lah cari yang sama level YB. Cari yang sekufu supaya tak stres dengan benda-benda macam ni. Perempuan bijak ramai je dekat Malaysia. Tak kurang juga ramai yang sedih bila tengok mama diorang berdua ni. Pukul lah. Pukul. Marilah. Mari. Syed Saddiq tak sekufu dengan Bella Stila, kata netizen. Yelah, gara-gara prank ni kita pun boleh nampak macam mana stresnya YB Syed Saddiq ni. And rata-rata ramai netizen kecam yang buka cerita pasal Bella pakai sendat-sendat. And of course cerita low classnya prank macam rempit ni. Cerai tu. Alahai. Tak, masalah ni sekarang kau fikir kau artis, kau bercakap macam-macam dengan aku ke bang? Aku tak mahu kan? Aku takut. Yang kata sebelum ni YB Syed Saddiq punya circle semua yang terpelajar. Sekarang semua Serius lah. Orang semua tanya, betul ke diorang ni sekufu? Betul ke family diorang ni boleh masuk? Asal buat masa ni masih ada masa lah kalau nak belah.